Semua, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan menu ringkas kita. Kita nak buat singgang orang Perak. Cuba teka. Ini apa namanya? Okey, bahan-bahan seperti berikut. Kita ada cili api. Kita tumbuk sehingga lumat. Kemudian kita masukkan sedikit garam. Supaya nak elakkan kita punya cili tu tak merecik dekat mata. Okey, dah tumbuk lumat. Kita masukkan bawang yang telah kita potong halus. Tumbuk sehingga lumat juga. Kemudian kita nak ketuk serai. Titik macam tu je. Kita ketuk serai. Bagi pecah macam tu. Okey, kemudian dah siap. Kita masuk dalam kuali. Okey. Singgang Perak ni tak perlu nak tumis, tak perlu minyak apa. Okey, kita masukkan ke dalam kuali. Bahan-bahan yang kita telah tumbuk tadi. Kita masukkan ke dalam kuali. Okey, singgang Perak memang dia tak ada sayur. Tapi kalau nak pakai sayur, terpulang. Okey. Okey, kita masukkan air lesung batu. Kemudian masukkan serbuk kunyit sedikit. Nak bagi warna. Kemudian kita masukkan asam keping. Kemudian kita kacau. Macam tu je. Kalau nak bubur sayur, terpulanglah. Nak letak bendi ke, nak letak timun, terpulang cara masing-masing. Tapi yang ni singgang Perak ni memang tak ada sayur. Siapa yang dalam ni orang Perak, cuba komen. Okey, kita renyahkan kita punya kuah. Kemudian sehingga mendidih. Last nanti kita masukkan ikan. Kita biar sehingga mendidih. Kemudian kita perasakan. Tadi kita dah bubur garam. Jadi kita tak bubur garam. Okey, kita masukkan ikan. Kemudian kita renyahkan. Dah sesuai selera tadi. Garam dah cukup rasa sesuai selera masing-masing. Kemudian kita biar mendidih sekejap. Kita punya ikan biar masak. Kemudian kita bolehlah angkat. Tu dah siap kita punya, senang kan? Tak perlu nak tumis. Okey, mudah, senang dan cepat. Singgang Perak macam tu. Okey, Koma. Selamat mencuba.